Bawang saya padu ni. Sebarang kena dah. Baru duk pasang. Tu ada bawang, tu ada bawang. Sikitnya kena. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat petang, geng. Okay, geng, hari ni aku planning nak pasang tajuk dan pukat lah di spot Amazon. Bersama Daud. Dah lama aku tak komplot dengan Daud. So ini hari cadang-cadangnya nak pasang pukat, lepas tu nak pasang tajuk lah. So sekarang ni aku dengan Daud sangkut mata dulu. Sangkut mata dulu. Sebab sini tak boleh naik isi umpan. Awal Daud cakap, kalau tidak kejap lagi monkey magic. Dia pun sama sibuk nak makan umpan. Sedekah dia. So jom, geng, kita pasang mata tajuk ni dulu, sangkut-sangkut kejap. Lepas tu ada spot menarik, kita letak pukat. Let's go. Di sini kita letak dulu mata kita. Sekejap lagi baru kita sangkut umpan. Apa tu? Gelak. Gelak. Jangan hujan. Jom. Let's go. Mata seterusnya di sini. Ada terbang ujung-ujung pokok. Baru lah ada benam-benam. Baru benam-benam. Sebarang kena dah. Baru duk pasang. Lekat tak? Lekat. Baru pasang. Rupah baru pasang. Bagar. Baru pukat tak siap lagi. Pukat tak siap lagi. Settle batu dia. Ada dah hasil. Ada dah. Idea ni Awal dia nak kena. Siap dah pasang mata tajuk. So kita tengok pukat. Yang pasang petang tadi, tak ada nak buat video. Pada dah hasil. Lapam Jawa. Kucing dia. Pendi dia kuat Ni dah nampak dah. Tapi tak kotor kan bukan? Pukat sini tak kotor ni. Atas dia. Atas dah kotor. Ladak. Ni kita susul tengok sebelum balik. Kita tak ada trip camping. Tak ada tidur. Tidur kat rumah. Mana hari ni kita tidur kat rumah. Pasang-pasang, tengok sekali, balik je. Lampang saya padu. Mana dekat ni? Sikit sangat je kena. Mana dekat ni? 3 inci tu pun tak dekat lagi. Apa dah? Padu lampu merah. Padu. Ada ni. Baro.
Barau lagi. Oh tu temperah. Ikut lah. Nampak ada temperah ada. Dah buat kerja tak apa-apa nak nampak mana ya. Duduk belakang ni. Oh, habis. Jom kita tengok next pukat. Oh, ada bau. Bayar duduk kereta tu. Jap. Ada ni. Ada. Bau ni, buka ni. Enjin lah. Kena angkat enjin. Baung. Baung yang pertama untuk malam ni. Yang pertama dibuka. Saja tak tahu lagi. Yang ni je besok. Kesah lah pagi esok pun dia ada je lah. Seko tu je ke? Tadi juga nampak berlebih. Alah, terlepas. Lepas. Alah, sikit lagi. Dia tak tu juga lah kain. Padahal kain kecil je. Tak kena molek. Tak nampak tadi. Nampak macam kena muncung ni. Oh. Ini susu. Ikan. Macam ada di belah ujung nampak. Tak ada. Tak ada dah. 2 ekor. Ngupah pasang. Okay, jom kita tengok pukat terakhir. Let's go. Ada. Hai, tak kejaran saja. Barang lagi gaya ujung tu. Macam lipat aja. Ya ke? Lucuk tu. Apa buat Lucuk tu langgar tak kena. Alah, mana je? Kemai, go. Tak kena. Tu dia. Oh, ada. Tak tahu dia ke hotline. Oh, ubi. Ubi kenubi. Juga kelubi kena. Rasa bukan dia ni tadi. Dia Buat tadi. Dia dah terbolot macam tu dah. Oh. Ikan lain tu.
Macam buk. Bawa ke batu sini. Ada kat kaki dah ada batu. Ya, tok sini. Buat guling untuk isi. Okey, habis. Nanti lah sampai darat aku tunjuk lah hasil. Hasil malam ni. Okey geng, inilah hasil malam ni. Tengok jaring. Tajuk tak nampak jalan lagi. Tajuk tak lagi. Tak ada hasil kita tajuk. So ni hasil jaring je lah ni. Alhamdulillah. Boleh dah ni. Sebara ada 3 ekor. Padu. Lesen memula tadi. Alhamdulillah. So kau ubi pun ada. Ini kalau besar sekilo, uang lah ni. So esok lah geng, kita tengok tajuk dengan pukat kita. Mudah-mudahan lah esok dimurahkan rezeki bersama Daus. Okay geng, Saya nak balik, saya nak goreng ikan, saya lapar. Saya lapar nasi. kita jumpa esok pagi. Bye bye. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat pagi. Okay geng, pagi yang dinanti-nantikan. Pagi ni kita nak tengok mata tajuk. Lepas tu kita nak tengok pukat lah yang aku pasang dengan Daus semalam. So ni pukat, kita biar dulu pukat ni. Ada benar-benar. Ada benang-benang pukat ni. Kita pergi tengok tajuk dulu kan. Kita pergi tengok tajuk dulu, baru kita pergi tengok pukat. Sebab kat sini banyak musuh. So jom lagi, kita pergi. Let's go, let's go. Hasil tajuk pertama. Alhamdulillah. Ada ikannya, sikitnya. Dah seko baru. Sikitnya kena. Alhamdulillah. Ada juga. Ada pelayar? Ada pelayar? Tak ada ya? Pelayar? Tak ada. Mana pelayar? Dalam ni ke? Ada ni. Dalam tu kot. Asal tak isi dalam ni malah. Ada? Alhamdulillah. So geng, inilah hasil pertama kita. Hasil tajuk. Semalam aku dengan Daus pasang 45 lah dok. Lebih kurang lah 45 bentuk. Lepas tu pukat ada 7 bilang. So jom lah geng. Kita pergi tutup mata tajuk kita. Let's go. Ini padu ni geng, hasil ketiga sebenarnya. Yang kedua tak rekod tadi. Masuk dalam semok lah tu. Bawang saya padu ni. Tu dia. Barulah betul. Ini baru terbang. Saya benam-benamnya. Kilo 8 dia. Lucu kan? Tu. Beli ganteng. Alhamdulillah. Yang ketiga pagi ni. Let's go. Tu dah hasil pukat kita yang pertama. Hasil tajuk setakat ni 3 ekor je. 3 ekor, sendu air je ni. Air agak jernih ni. Air jernih ikan sendu. Agak kita bergasak di bahagian pukat kita je lah. Tak bergasak di bahagian tajuk, kita bergasak di bahagian pukat. Pukat ni pun Ekor. ekor je. Ekor je ikan main sini. Boleh ada. Wah ada. Ujung lah kena. Ujung dengan ujung. 2 ekor. Ujung dengan ujung je kena.
Yang kedua, lampam merah. Okay, jom geng. Kita pergi tengok pukat yang lain. Pakai seko je. Sikit je tak? Sebab tak kena saiz sebenarnya ni. Ya, nak lucu. 3 inci setengah pun patutnya ikan. Saya 3 inci setengah lah tu. Hai, seko je. Seko je pukat ni. Kat rasa tu. Uish. Kok-kerak. Kukrak. Oh. Dia kena dalam mulut je ni. Bukan saiz dia kot ni. Oh, bukan saya dia juga kena. 2 ekor. Habis. Sudah. Oh, ada lagi asiknya. Lampam merah. Tepi-tepi tu banyak. Mana dia masuk? Di atas ni. Merah. Oh, merah lagi. Aku buka 6-7 ekor pun tak apa dah. Ini kosong. Kotor ingat buka. Berkeladok air. Air nak jernih. Nak hilang tu. Nak ambil umpan tu. Ini punca gatal bontot. Basuh je lagi, gatal. Oh. Jernih lah. Jernih. Berkeladok. Betul-betul dia ekor tu kena geng sekali je. Kuih. Menjauh. Menjauh. Pukat seterusnya. Yang ni kotor dengan daunnya, dengan apanya. Ada ikan hujung ni. Ada ikan. Pukat kotor. Pukat kotor ada ikan apa ni? Kotor. Ikan pun tak tahu. Apalah. Ada. Ikan dia pesang ke kena. Dia kata. Dari atas. Ikan dari atas. Air jernih. Bunyi tu tajuk. Banyak daun. Tahu. Bawang. Ada bawang. Oh ni bawang. Baong. Tu ada bawang. Ganti tajuk. Tajuk tak nampak jalan. Tajuk tak ada jalan cerita hari ni. Tajuk sunyi. Oh ya.
ada juga. Nambah-nambah. Tengok macam sengat jatuh kat dalam. Oh, ekor dia. Baung. Baung. Nak kena buka. Di atas kok ikan. Di atas. Maknanya sini dapat agak ke tasok. Sebab botol tak terlau. Dia tak dalam sini. Bosan tak dalam. Rasanya ni kalau banyak sedap dah. Bang. Ni memang tak nampak ikan dah ni. Penuh sampah. Dah tengok tu je. Nampak. Ada sekor lagi. Sangat. Best. Boleh. Penuh sampah ke? Mana dia ni? Sana. Ada dalam. Okey. Jom kita pergi tengok pukat kita yang lain. Oh. Inilah pukat terakhir kita dah, geng. Ada baung ni. Satu ekor. Cik O. Saiz padu. Kalau nambahan Cik O. Hilang pula. Ibu guna juga ni. Dia seluk. Banyak keladok. Keladok airnya. Ikan tak langgar memang kotor. Kalau ikan ada langgar, dia kena bersih sikit bukan. dia bersih. Ha, tu. Keladok apa tu? Oh tu. Ada lampam. Ada lampam. Bengkok ke badan ni? Ha? Bengkok ke badan dia belut. Aduh ingat dia belut. Habis dah. Dah habis. Oh, ada dia.
tambahan. Bayar. Bawah tu nampak ikan. Ha? Bawah tu ada nampak lampau. Kilat-kilat yang bawah. Ha? Oh tu. Lupa awak je. Berkeladok. Bukan. Tu lah. Tutup foto buka. Oh, kat bawah ni. Oh, ada ke. Baung. Sayang buka. Tu. Oh, tak ada elok je. Oh, ya dia bergumpal. Tak ada molek je. Saya bagai foto habis buka. Tak tahu mana tu dah. Apa pula dengan ni? Goten. Goten pula. Ada goten pula dah. Sampai dia bagi air. Oh. Ya lagi. Tak ada. Alah. Habis sudah. Habislah. Okay geng, alhamdulillah dah siap lah. Tengok mata tajuk dengan pukat lah. So alhamdulillah ada rezeki mata tajuk kena 3 ekor je. Tapi saya padu. Lepas tu pukat lah. Pukat pun boleh lah geng. Ni paling padu lah. Kena tajuk. Yang ni berapa ekor ni? 1, 2, 3, 4. 6 ekor, 7 ekor lah. Masuk yang semalam ada ekor 7 ekor kena jaring, 3 ekor kena tajuk. So lampang pun ada. Alhamdulillah. Adalah geng. Buat lauk ada. So begitulah aku dengan Daus trip ni. Setelah lama tak komplot. Tak komplot dengan Daus. Tak kumpau lah. Tak kumpau lagi. So geng, macam itulah vlog ni. Aku ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang selalu support aku. Pada yang baru jumpa channel aku ni, belanja aku satu butang subscribe. So, kita akan jumpa ni vlog. Assalamualaikum. Bye bye.